Hai, Assalamualaikum. Hari ni aku nak share satu cerita Tamil. Cerita Tamil. Okay, kita favourite tau cerita Tamil. So cerita ni dia pasal, tajuk dia O2. O2 tu oksigen lah. So tajuk dia O2. Okay, so dia cerita ni memang penuh dengan debaran. Dan sedih juga. Okay, sedih juga cerita dia. Okay, dia tentang seorang budak dengan seorang ibu dia. Mak dia dengan budak ni. Okay, macam mana dia melalui pahit getih pada satu malam tu. Dia kena sebab dia ni budak kecil. Okay, dia budak lelaki. Okay, sebab dia sakit. Dia macam ada masalah dekat paru dia. So dia kena pakai oksigen. Dia kena pakai yang wire pula dah, tube oksigen tu kan. Dan dia memang kena pakai tong oksigen tu lah. Dia kena bawa pergi mana-mana sahaja. Kira macam tu. So satu hari tu mak dia nak bawa dia pergi operation untuk dia punya masalah paru-paru tu lah. So kalau dia buat operation tu dia tak akan pakai lagi lah yang tong oksigen tu. Kira macam memudahkan dia lah. Sebab budak tu nanti dia akan membesarkan, dia akan pergi sekolah semua. Kalau bawa tong oksigen tu kan susah. So mak dia nak bawa lah dia pergi pergi hospital yang macam lebih jauh daripada tempat dia. Dan yang boleh merawat dia. Okay, so mak dia memang bawa spare tong oksigen tu sebab anak dia memang perlukan oksigen tu kan. So dia bawa 2 tong. Satu anak dia memang pakai, satu lagi ada dalam beg. Macam tu. Tengok yang anak dia pakai ni, macam benda oksigen tu makin lama makin berkurangan lah sebab dia pakai kan. So dia kena naik bas tau. So dia ada sepupu dia yang tunggu dia. Kira macam tunggu dia dekat tempat tu lah. So nanti bila dia sampai, sepupu dia tu akan ambil dia bawa pergi hospital tu lah. Okay, so dia anak beranak ni naiklah satu bas. Okay, bas yang membawa dia orang pergi ke tempat tu. So dalam bas tu ada bermacam-macam orang. Termasuklah ada pegawai polis. Pegawai polis. Okay, cerita ni dia konflik tu berlaku bila